Sampailah pukul 10 pagi besok aku rakam 10 pagi tu, paling panjang tu. Dia dah tidur. Dia dah tutup lampu. Hujan. Tutup lampu dulu. Tutup lampu dulu. Hujan ni. Api dah bangun je. Kan semua dah tutup lampu. Api dah bangun je. Dah. Cakap dah bangun je. Dah. Dah satu kosong masuk. Cuba kau rakam sampai besok pagi pukul 10 pagi. Yelah, minyak dia punya warna putih dia. Minyak sedap ke minyak? Yelah, minyak sedap ke? Cakap lah. Dia warna putih minyak. Kalau putih dah masuk sini, dah tak boleh nak pergi sambung balik. Sedap baru ni. Dia ni terbuka ni. Masa kat mana tu aku ada, masa tu aku ada rakam juga. Nanti kau masukkan sampai banyak video ni. Video dengkau ni itulah. Kau kan nak jadi anu, nak jadi kaya, mestilah kau masukkan video dengkau. Lepas tu buat lah paranormal. Cakap lah buat paranormal. Buat paranormal. Paranormal mencari hantu. Tapi kita nak buat paranormal dengkau. Yelah. Dulu ada Pak Menawir tu, dia ada ni lah, apa, rekod dengkau sekali lah. Sekarang tu tak ada. Anak-anak ni semua tak ada. Semua pergi rumah maknya ataupun pergi Johor lah. Sekali yang bunyi hantunya. Siapa perut gangguan ataupun dia orang bagi apa, speaker lah. Dia guna speaker lah dengkau tu. Dia pakai speaker lah, speaker dengkau. Pertama kali aku dengar. Cuba kau buat apa, malam-malam kau buat tau. Nanti kalau jangan tidur, suruh tidur, kita buat lah, buat paranormal dengkau. Kau tak adalah tidur, kau macam pura-pura tidur, tapi kau akan buat ni satu upacara dengkau lah. Upacara ni kau kena adakan waktu kahwin je. Upacara dengkau. Upacara.
Kali ni aku kumpul pasal dia nak kahwin. Tapi tak tahu bila lagi. Tapi aku nak buat apa cara lah, apa cara tengkuk. Tapi nak buat ni kena, kau kena tu, kena ada semangat lah. Semangat yang kental tu. Tak boleh lah, tak boleh lembek lah. Kan dah boleh BT dia ni. Oh, 1,100. Dia tinggi ni. Ha, nak usaha lagi dah tu. Nak 2-0 lah. Dah bangun ni. Dah bangun ke belum? Dah. Dah bangun ni. Budak ni tak tidur sampai besok. Kalah kan lampu je. Kalah kan? Kalah lah, aku lampu bilik ni menang. Abang tengok belum? Dia dah bangun dia lampu ni. Cepatlah. Dah ya. Dia kalau ke Sati ni dia tak bangun. Dia dah ke Sati dia tak tidur. Sati kan nanti terlepas kalau dia tidur. Hari tu dia tidur terlepas. Kan ingat tak? Aku pergi masa tu dia tidur je. Yang masa adik-adik tu. Tak lah. Tidur ke? Tidur. Dia tersilap tidur lah. Siap. Betul sate ni habis. Jadi okey. Dia diam lah. Aku makan.